Kenapa Saidina Umar dijamin syurga? Sebab Saidina Umar ni seorang yang sangat banyak menangis. Sampai nampak lurah, terlalu banyak menangis. Masa Saidina Umar menjadi pemerintah ni, menjadi Amirul Mukminin ni, menjadi khalifah, Saidina Umar akan tengok rakyatnya ni ada tak yang buat silap, yang buat salah. Malamnya Saidina Umar akan bermunajat kepada Allah, akan bertahajud kepada Allah, akan menangis di depan Allah dengan memohon ampun bagi pihak rakyatnya. Saidina Umar seorang yang cukup menangis, selalu menangis, duduk surau-surau teringat dekat Allah, menangis. Dan Saidina Umar seorang yang bila mana bertemu dengan Allah dalam solatnya cukup khusyuk. Semasa Saidina Umar wafat, ditikam oleh Abu Lulu'ah masa tengah solat subuh, sedang mengimamkan orang-orang sahabat-sahabat solat subuh. Saidina Umar tak rasa dirinya kena tikam. Sebab apa? Sebab tengah solat dengan penuh khusyuk.